Hai dan salam sejahtera kepada warga PMBS. Selamat datang ke Suara Budaya. Pada hari yang begitu ceria, bersama saya Jen Esther Anak Sujai, merupakan hos anda pada podcast kali ini. Di podcast kali ini, kita akan mengupas topik-topik yang menarik. Bersama saya sekarang, kumpulan Raban Sidayah atau lebih dikenali sebagai RSY yang bertanding di Politeknik Sultan Azlan Shah pada 12 April dan berjaya memasuki final pada 13 April 2025. Jadi, um, kumpulan Raban Sidayah, sila memperkenalkan diri anda masing-masing. Saya dulu. Hai semuanya, saya Mebragera Anthony Sintau dan saya adalah vokalis untuk band Raban Sidaya. Hello, saya McLaren. Saya adalah lead guitarist for Raban Sidaya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firazi Yusuf bin Sulaiman. Instrumen dalam RSY adalah drummer. Okay, halo semuanya. Nama diberi Cornelius Van Sadalaja dan saya adalah bassist dalam RSY. Hai semua, nama saya John Francis Narcisius dan saya merupakan keyboardist dalam kumpulan RSY. Okay. Ini merupakan kumpulan ahli-ahli kumpulan Raban Sidayah. Jadi, sebelum memulakan podcast kali ini, saya ada banyak soalan nak disoalkan kepada anda semua. Adakah anda bersedia? Sudah? Okey. Okey. Tanpa melengahkan waktu, mari kita memulakan podcast kali ini di Suara Budaya. Okey. Saya sebenarnya agak tertarik dengan nama kumpulan kamu orang. Kenapa pilih Raban Sidayah untuk nama band kamu orang? Adakah ada cerita di sebaliknya? Untuk nama band ni sebenarnya bukan kami yang pilih. Dia cerita macam ni, kami ni dicalonkan untuk mengikuti satu audition yang untuk pergi bertanding ke Polisisi Battle Showdown. Jadi yang memberikan nama Raban Sidayah ni adalah Encik Adrian Baling, iaitu lecturer kami yang telah training bersama kami dan mengajar kami. Jadi dan maksud Raban Sidayah ni adalah kumpulan mereka, contoh kugiran mereka. Begitulah ceritanya. Okey. Saya nak tanyalah. Berapa lama kamu orang siapkan persiapan untuk pergi bertanding untuk Police Showcase? Kalau yang macam ni, saya rasa John boleh ceritakan ni, John. Dia macam, wish. Ceritakan, John. Okay. Untuk persiapan kami dalam kumpulan RSY, jujur kami cakap kami tidak dapat bersiap dengan lama. Kami hanya dapat bersiap dalam tempoh masa 3 minggu disebabkan masa yang kami kena audition tu dah cuti puasa dan kebanyakan daripada ahli kami balik. Kalau mengikutkan hari, kami rasa kami hanya praktis dalam 3 minggu macam tu lah. Dan itu benda yang kami tidak boleh elak. Tapi yalah, dia antara cabaran yang kami hadapi lah dalam kumpulan RSY ini. Okey, dalam masa 3 ataupun 4 minggu kamu orang dapat keserasian kamu orang lah dalam instrumen tadi. Begitu mencabar sebab dalam masa 3 minggu ataupun 4 minggu, diorang berjaya juga masuk final bagi 24 kumpulan yang bertanding. Tahniah. Okay. Seterusnya, apa strategi kamu orang semasa bertanding ataupun semasa kamu orang masuk ke final kan? Apa strategi kamu orang untuk dari segi nyanyian kah ataupun bermain alat muzik? Saya rasa saya patut berikan mic ni kepada ketua kami.
Soalan tadi strategi untuk ke final. Ya. Strategi yang kami lakukan selama ni. Iya ya. Wis, dia bermacam-macam sebenarnya. Sangat banyak strategi. Mengubah suai lagu, memilih lagu, dan yang penting sekali bagi kami adalah saling setuju dengan pilihan masing-masing. Itu adalah strategi yang sangat penting. Senang dikatakan adalah teamwork. Ya, sebab itu kami boleh ke final lah. Mungkin itulah strategi yang kami lakukan, kan? 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 Ya, betul. Teamwork adalah salah satu benda yang penting dalam untuk mencapai sesuatu kejayaan. Yang seterusnya, adakah ni kali pertama kamu orang bertanding ke tempat-tempat yang ataupun orang cakap luar daripada kawasan Sarawak? Kira ini pertama lah. Semua pertama kan, tak pernah lagi kan? Kira kami orang ni pertama lah. Tak pernah lagi. Lagipun kumpulan kami ni pun first time juga digabungkan dan dijadikan satu kugiran, satu band. So, first time and first new experience and new knowledge kami dapat. Sejujurnya lah saya sangat berbanggalah dengan mereka ni sebab first time tapi diorang boleh yalah boleh lakukan apa aja dekat band tu. Diorang sangat enjoy dekat masa performance. Okay, menarik. Okay, sebenarnya kan saya tertarik dengan kostum kamu orang. Kenapa kamu orang pilih kostum baju burung untuk mempersembahkan dekat Perak hari tu? Kenapa tak pakaian lain, pakaian rock kah? Ini sebenarnya idea drama kami tau. So mungkin dia boleh cerita kan bagaimana dia boleh dapat idea ni. Okay. Untuk pemakaian kami semasa untuk elimination dengan untuk final, sejujurnya untuk pemilihan baju burung ni dia terletak kepada persetujuan daripada kami juga. Di samping itu kami dapat mempromosikan budaya Sarawak ke negeri lain. Selain itu juga untuk pemakaian takkanlah kita nak pakai baju rock je kan. Betul. Boleh juga kita nak promote baju kan. Kita gabungkan budaya-budaya tu. Okay, itu saja. Betul. Okay, mana tahu next time kan diorang bertanding, diorang pakai baju Sabah kah? Ada juga Sabah sini kan? Okay, yang seterusnya. Ini adalah soalan untuk vokalis. Saya nak tanyalah, apa perasaan kamu masa tengah show tu kan? Tiba-tiba kamu punya string gitar tu terputus. Apa perasaan kamu masa tu? Sebenarnya dia terkejut dan kecewa sekali. Sebab saya bukan kecewa kerana tali itu putus. Saya kecewa sebab saya membuatkan hati orang yang menyokong, yang sedang menonton itu kecewa juga. Pasti semua kecewa. Jadi itu yang membuat perasaan saya kecewa. Tapi tak apa. Itu adalah pengalaman dan dijadikan pengajaran. Tapi benda itu pun kita tak dapat jangka. Dia macam accident. So macam mungkin tak ada rezeki lah kan. Tapi tak apalah. Benda pun dah berlalu. Kita ikhlaskan jalan. Walaupun mereka rasa kecewa ke apakah, tapi kamu orang RSY tetap menang di hati PMBS. Masih. Okay. Asyik vokalis kita ataupun drama siapa John ataupun ni. Seorang lagi yang belum jawab soalan. Okay. Saya nak tanya kamu lah. Apa perasaan kamu masa show dekat pentas? Siapa nak share? Kon? Cerita kon. Okay, bagi saya perasaan saya semasa berada di pentas. Jadi ini adalah kali pertama saya berada di pentas. Jadi bersama dengan rekan-rekan saya.
Ada rasa gugup, rasa teruja pun ada juga bersama dengan rekan-rekan sekumpulan. Macam rasa ada rasa nervous macam tu. Tengah perform ada rasa nervous, ada itulah, tu kan. Itu sajalah. Ada perasaan tu. Okay. Biasanya kita kalau perform memang nervous tu adalah satu orang cakap kebiasaan kita lah sebagai manusia. Takut Ya, juga. takut. Dan nama pun manusia kan. Okay, saya nak tanyalah. Siapa orang yang paling support kamu orang semua? For Seorang-seorang me, mesti jawab lah. for me, first of all, memang parents lah kan. Our parents. And then, of course, the members, the lecturer, warga-warga yang ada di PMBS. So, itulah penyokong-penyokong yang kuat. Dan juga orang di Perak sana. Dia orang very supportive. So, that's all lah daripada saya. Ke dah dapat yang di Perak sana? Minta maaf kali ini mungkin belum lagi lah. Okay? Belum masanya. Okay. Tell them. Same answer as him. Our parents, friends, PMBS, Perak punya fans, everyone that has mentioned from him lah. That's all. Gitu juga dengan saya, our parent, walaupun parent saya bukan minat sangat dalam bidang muzik ni, sampai dia fikirkan yang besi tu pinggan mangkuk, dia ingat. Tapi saya cuba bagi tahu apa benda tu. Selain parent, of course, their cousin juga, lecturer, members, walaupun terdetik nak berhenti tu, tapi perjuangan PMBS harus diteruskan lah. Walaupun waktu training kaki dah berdarah apa semua, nangis sudah, peluh sudah, kena marah sudah, tapi walaupun ya itulah, supportive tu penting. Boleh ceritakan kenapa kaki boleh berdarah? Okay, waktu training, bagi saya waktu tu saya first time pegang drama ni. Sebelum ni saya memang tak ada apa-apa bidang dalam muzik, hal dalam drama, pegang stick semua first time. So waktu audition saya cuba aja. Saya cuba. Okay, lepas audition dia cakap, okay Haji main drum. So hari pertama main drum, dia suruh belajar main hentak kaki dulu. Waktu tu tak pakai selipar. So dia training. Waktu tu kaki lekat dekat besi tempat pedal tu. So berdarah. Tapi tetap training lah. Darah sakit, ketepikan dulu. Sebab Betul. ada target yang kita mau dulu. Itulah. Jadi yang support saya lah, semua family, kawan-kawan di PMBS, juga rekan-rekan di Perak juga ada yang support, betul kan? Kan guys? Ya. Semua lah, cousin, itulah saja. Untuk kami sekumpulan, saya rasa jujur kami cakap, ada 4 orang yang sangat penting dalam kumpulan kami, yaitu Sekai, Mr. Greg, Mr. Ryan, dan juga Senado. Tanpa mereka 4 ni, kami rasa kami tidak dapat pun sampai ke final. Sebab mereka sudah bagi kami support sepenuhnya. Mereka sudah bagi kami music arrangement, vocal, cara menyanyi. Mereka sudah ajar kami cara ikut tempo lagu, ikut nada suara semua. And of course, PMBS pun sama, mereka sanggup tidak tidur, mereka sanggup pergi ke Popular kat belakang ni, tengok kat TV yang besar. Dan terus, yalah. Biggest fan saya, of course, yang memberi saya semangat setiap hari untuk training. Saya rasa saya tidak perlu cakap banyak.
yang tahu mereka tahu. Tapi apa yang saya boleh cakap is thank you very much buat telah support kami semua. Itu lah. Nampaknya John ni seorang yang sangat sweet. Selain daripada berkat sokongan daripada lecturer, parents, kita diorang juga dapat berkat daripada doa diorang. So, ni soalan yang paling terakhir. Tips dia untuk kekalkan vokal semasa bertanding. Semestinya vokalis lah yang jawab. Secara jujurnya, saya selalu diberi nasihat oleh Encik Greg sebab dia yang handle untuk vokalis. Dia simple. I swam. Yang lawaknya dia suruh saya telan 30 kartun telur. 30 3 kartun, sorry. 30 telur. Tapi takkanlah kita nak telan kan. Tapi dia banyak bagi nasihat lah. Mungkin benda tu betul tapi saya belum mencoba. Tapi yang paling saya ikut adalah minum ais swam, madu, asam jawa, yang memang minuman yang saya minum di Perak. Walaupun melio, macam tengok mereka ada yang minum teh sipeng lah. Kita ni ada yang minum whisky lah. Kita ni just tengok meleleh helio. Kita pasal hoda ais swam, lemon swam. Untuk jaga suara untuk ke final. Gitulah cerita dia. Komitmen dia. Yes, komitmen. Kalau kita nak dapat suara sedap, ikutlah cara dia ni. Tak sedap mana pun. Sedap, sangat sedap. Okay. Untuk kita akhirkan podcast kita, saya nak vokalis kita nyanyi sedikit lagu. Nak lagu apa ni? Lagu Juwita kah? Siti lah, lagu Siti ya. Lagu Siti. Suap-suapmu. Drama tak. Bila cinta. Kita ambil bila cinta lah, bila cinta kan. Okay. Khas untuk yang menonton lah ya. Terimalah. Bila cinta berbunga jadi air mata di jariku, betapa ku cinta padamu. Itu sajalah, minta maaf. Kumpulan semua ini kuat melawak, minta maaf. Tak dapat lah nak nyanyi. Lagu happy. Tiada baris kata yang dapat ku lafazkan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Tiada syair indah termampu ku ciptakan yang setanding indahnya belai kasihmu. Semua Juwita. Okey, itu sajalah. Okey, jadi inilah pengakhiran podcast kita pada kali ini, dan kemungkinan kita akan berjumpa lagi di podcast yang lain. Itu saja, terima kasih dari Suara Budaya. Berapa minit?